Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ikhlas, sebelum kita mulakan pelajaran kita, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Okey, baik. Tanda tangan kamu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Amin. Okey, baik. Duduk. Terima kasih, Ustaz. Okey, baik. Kamu apa khabar hari ni? Baik. Sonok tak cuti? Dapat duit raya banyak tak? Banyak. Okey, bagus. Okey, baik. Selepas kita dah cuti, hari ni kita sambung balik pelajaran kita. Ya. Yang kita telah belajar sebelum ni. Ha? Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita, Ustaz nak tunjuk satu benda. Ustaz tanya kamu satu benda. Ya? Okey. Ustaz nak kamu dengar benda ni. Ya. Bunyi apa? Bunyi pintu. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Ustaz nak bagi nampak ni. Baca dulu. Okey, ni bunyi apa? Dengar bunyi apa? Dengar tak? Dengar bunyi apa? Pintu. Okey, yang seterusnya. Dengar tak bunyi apa? Mesin basuh. Ha? Mesin basuh. Air. Bunyi apa? Mesin basuh. Air. Ya, besar kenapa? Ni? Bunyi apa ni? Air. Air. Okey, yang kedua, yang ketiga. Okey. Okey, ni bunyi apa? Basuh tangan. Bunyi air. Okey, selalunya kamu jumpa ni dekat mana? Di tandas. Di tandas. Okey, baik. Seterusnya Ustaz tanya, ni gambar ni kamu tengok. Biasa tak kamu tengok gambar ni? Okey, biasa tak tengok gambar ni? Ha, di mana gambar ni? Kamu tengok situasi dia dekat mana? Di tandas. Okey, baik. Biasanya kamu pergi tandas, lalu kita pergi tandas buat apa? Buang air besar ataupun buang air kecil. Okey, pandai. Buang air besar ataupun buang air kecil. Baik. Okey. Jadi yang tu lah sebenarnya untuk hari ni Ustaz sebenarnya nak ajar kamu tentang tajuk istinja. Kamu tahu dah istinja? Tak tahu. Tak tahu. Baik, lagi kita akan tengoklah tajuk istinja. Kita akan belajar apa itu istinja dan apa alatan untuk beristinja. Okey. Baik, mari kita lihat buku teks kamu tajuk istinja. Alat-alat untuk kita istinja selain daripada air. Okey, sebelum tu Ustaz nak tanya soalan dulu. Apa yang kamu faham daripada gambar yang Ustaz tunjukkan ni? Siapa faham? Ustaz tanya soalan. Okey, kepada Yusuf, apa yang kamu faham? Air. Ya? Air. Okey, apakah kegunaan air tu? Membasuh tangan. Membasuh
Memasukkan niat. Okey, bagus betul. Alright. Kemudian Ustaz nak tanya soalan yang kedua pula kepada Anas. Anas, apa yang kamu faham dengan gambar tisu ni? Ya? Untuk tak tangan kalau kotor. Alright, bagus. Kemudian saya nak tanya kepada Kisha Farhana. Apa yang Kisha faham dengan batu ni? Apa yang Kisha faham berkenaan dengan batu ni? Boleh tak? Tak boleh. Okey, Fiza, apa yang Fiza faham berkenaan dengan batu ni? Ya? Untuk apa? Untuk nak bagi dekat. Bagi kat orang kan? Okey, alright, bagus. Okey, so inilah Ustaz nak tunjukkan sini. Sekarang ni, ini adalah kita nama dia sebagai alat-alat untuk kita istinja. Okey, istinja ni apa dia punya maksud dia? Istinja yang kita dah dengar tadi, iaitu kita nak sucikan diri kita daripada kita berhadas. Berhadas besar lah, sebagai contoh kan kita berak. Sebagai contoh, alat utama istinja adalah air. Tapi bagaimana kalau tak ada air? Kan? Bagaimana kalau ketiadaan air? Macam mana kita nak basuh berak ni? Macam mana kita nak basuh berak ni? Kita kena guna alat-alat istinja yang kita dah senaraikan ni. Sebagai contoh, okey, dengar. Okey, kenapa Ustaz senaraikan beberapa bahan ni? Sebagai contoh, batu, daun kering, kan? Kemudian ada tisu, kertas dan sebagainya, ataupun titus, kan? Iaitu sebab ia adalah benda-benda yang kesat. Sebagai contoh, untuk kita nak istinja, kan, kita perlu menggunakan bahan-bahan yang kesat. Sebagai contoh, kan, sebagai contoh tisu tadi dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok lagi sebagai contoh. Dan okey, antara Ustaz nak tunjuk ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia macam mana kita nak gunakan alat-alat istinja ni, kan? Ciri-ciri dia macam mana? Ciri-ciri dia sebagai contoh, kita tengok. Yang pertama, kan? Yang pertama, bahan dia adalah mestilah benda-benda itu benda yang kesat. Sebagai contoh, batu dengan kertas. Batu dengan kertas tu benda yang kesat, kan? Macam contoh Ustaz tengok gambar tadi tu, batu dan kertas tu benda yang kesat. Sebagai contoh kita tengok lagi, macam ni kertas. Kita ambil kertas, okey? Kertas ni, okey? Kertas ni benda yang kesat. So kita boleh orang kata inilah buang najis kita sekiranya berlaku. Okey, batu pun sama. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan. Bukan benda yang dimuliakan. Okey, walaupun kertas, kita tengok contoh walaupun kertas, tapi dalam kertas ni ada apa? Nama Allah. Ada? Nama Allah. Nama Allah. Ada ayat Al-Quran dalam ni. Jadi boleh tak kita guna walaupun boleh tak kita guna untuk cari umum ke? Tak boleh. Okey, dia bukan benda yang dimuliakan. Sebagai contoh, makanan. Boleh tak kita ambil nasi gorengnya, tak boleh tak? Tak boleh. Okey. Kemudian benda tersebut mestilah bersih dan suci. Bersih dan suci. Contoh, kita nak guna kertas tadi. Contoh kertas kosong tadi, kan? Okey. Contoh kertas kosong yang kita nak guna tadi tu, contohlah dalam kertas ni dah ada tai burung ke, ada tai ayam ke. Boleh tak kita gunakan untuk kita istinja? Tak boleh. Dia mesti benda yang bersih. Alright? Dan tak apa. Dan yang terakhir, mestilah boleh menghilangkan najis. Alright? Benda-benda yang kita guna tadi tu dia boleh menghilangkan najis. Alright? Okey, baik. Sekarang kita dah belajar tadi tentang mengenai alat-alat istinja. So kita nak ulangkan sikit. Yang pertama tadi, apa alat-alat istinja? Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga adalah tisu. Bagus. Yang keempat adalah daun. Dan yang kelima adalah so benda-benda ni lah digunakan untuk kita istinja apabila ketiadaan air. Cuma pastikan dia bersih, suci dan tidak mengandungi benda-benda yang mulia. Okey, baik. Sekarang kamu semua dah tahu, kita akan buat satu aktiviti yang Ustaz namakannya sebagai kotak misteri. Kamu akan ambil
kamu akan ambil beberapa keping bahan yang Ustaz dah sediakan dalam ni lah. Okey. So ada 3 kumpulan, ada 12 bahan. Jadi setiap satu kumpulan kena cabut sebanyak 4. Okey. So wakil mana-mana pun tak apalah, seorang akan cabut. Okey, kita start dengan kumpulan yang pertama dulu. Okey, kumpulan yang pertama akan cabut benda yang Ustaz dah sediakan ni. Okey. Alright, ambil satu Fiza, ambil satu saja. Okey, kemudian okey, Auli ambil satu. Okey, ambil gambar tu. Okey, tengok dulu. Okey, Hana ambil satu. Okey, dan ambil satu ni. Fisha ke Mariam ke ambil? Boleh je, Fisha ambil satu je. Okey, alright. So kita datang kepada kumpulan yang kedua. Okey, datang sini. Tukar kamera. Alright. Rafi ambil satu gambar. Okey. Ambil satu gambar Y. Okey, ambil satu gambar dan ambil satu gambar ni. Alright. Okey, tengok dulu gambar tu. Okey, kemudian kita pergi kepada kumpulan yang ketiga. Okey, ambil satu gambar. Okey, ambil lagi satu. Okey, ambil satu anak ni. Okey, ambil satu. Alright. Okey, siap. Okey, kita ambil depan. Alright, sekarang. Okey, tengok depan. Okey, sekarang berdasarkan gambar yang Ustaz bagi tu secara berkumpulan tau, bukan seorang-seorang. Okey, gambar tu letak dekat atas meja. Okey, gambar tu letak dekat atas meja semua, bagi semua orang nampak. Okey, letak gambar di atas meja. Okey, alright. Okey, berdasarkan gambar tu, kita nak bincangkan adakah barang-barang yang Ustaz berikan tu, adakah dia alat untuk beristinja ataupun tidak. Okey, pandai. Alright, kita tengok kumpulan yang pertama. Okey. Kita zoom sikit dia punya gambar dia. Kita zoom sikit gambar dia. Okey, kita tengok dekat lagi, Okey, dekat lagi. Alright. Okey, kita tengok. Okey, kumpulan yang pertama, tengok depan semua, kita tengok. Okey, Dani sini, Dani. Okey, bagi nampak Ustaz. Okey. Kita tengok kumpulan yang pertama. Okey, sila datang ke depan. Semua datang ke depan. Okey, yang ni saja. Okey, betul elok. Okey, Dani bagi nampak lah. Okey, bagi nampak semua. Bagi nampak Ustaz ni. Alright, kita tengok. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Kita tengok. Okey, bincang bersama kumpulan. Apakah gambar pertama ini? Nampak tak? Jangan tunjuk pada kawan-kawan. Mari tengok Ustaz. Okey, gambar pertama ni. Gambar apa? Kain. Okey, gambar kain. Kain ada tak dekat sini? Kain ada tak? Ada. Ni kain kan? Okey, kain. Adakah kain ni alat untuk beristinja? Betul lah. Okey, kita akan cari alat untuk beristinja. Okey. Alright, betul. Bagus. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Okey, yang lain. Yang belakang, yang belakang tengok sini depan. Okey, gambar yang kedua ni adalah gambar kertas. Okey, adakah kertas ni alat untuk beristinja? Betul ataupun tidak? Alat beristinja betul lah. Okey, bagus. Okey. Alright, tengok. Adam, ya buka tengok dari depan. Okey, tengok pula yang ni. Gambar yang kedua ni adalah gambar batu. Gambar batu. Okey, adakah gambar batu ni alat untuk beristinja? Betul lah. Okey, betul. Alright, bagus. Kita tengok lagi nanti kita tengok jawapan kita dah. Alright. Tengok ni gambar ni pula. Ini adalah gambar apa? Pisau cucuk kan? Pisau. Okey. Pisau ni adakah alat istinja ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tajam boleh memudaratkan. Okey, jadi kita tengok pisau kita bukan alat beristinja. Okey, bagus. Duduk. Alright, duduk. Okey. Kemudian kita pergi kepada kumpulan ni pula. Kita tengok. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Dia dapat gambar apa? Okey, gambar ni gambar apa? Gambar daun. Ini gambar darah, bukan air kali merah ni. Okey, ini gambar darah. Okey, darah. Kita tengok dekat depan ni, darah. Adakah darah ni alat istinja? Kita boleh guna darah tak? Tak boleh kan? Okey, so darah bukan alat beristinja. Okey, kita tengok lagi. Alright, kita tengok gambar yang kedua. Okey, ini gambar apa ni? Plastik bag. Okey, plastik bag ni boleh tak guna untuk beristinja? Tidak. Sebab apa? Sebab plastik tu licin. Kita mana boleh guna benda yang licin untuk kita nak sapu berak, tak boleh. Okey, pegang. Kita tengok plastik. Kita tengok plastik. Okey. Plastik pun bukan.
Okey, plastik pun bukan. Okey, kita tengok lagi gambar yang keempat daripada Uwais. Ha. Buku pintar agama Islam. Bukan guna untuk bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dia ada kalimah-kalimah Allah. Okey, alright, bagus. Kita tengok. So, kita tengok ada tak kat sini? Buku agama Islam. Buku agama Islam ada. So, kita bukan. Alright. Kemudian kita tengok lagi pula ini gambar apa ni? Gambar daun kering. Okey, jadi tolong duduk belakang sikit ni. Duduk belakang sana. Belakang sekali. Okey. Gambar daun kering. Okey, daun kering ni boleh tak digunakan untuk istinja? Boleh. Sebab dia adalah benda-benda yang besar juga. So daun kering ada tak kat sini? Ada. Kemudian kita tengok kumpulan yang terakhir. Okey, ada 4 gambar yang mereka dapat. Okey, berikan kepada ustaz semua. Ustaz nak pegang terus. Okey, kita tengok. Alright, kita tengok gambar yang pertama ni. Gambar ni. Dia adalah gambar tisu. Gambar tisu. Okey, tisu ni boleh tak digunakan untuk istinja? Alright, kemudian okey, dan ni belakang sikit ni bagi nampak semua. Alright. Kemudian, ni gambar apa? Nasi goreng. Boleh tak digunakan untuk bahasa berak? Istinja boleh tak? Sebab dia adalah makanan kan, benda yang dimuliakan. Okey. Kemudian okey. Ini gambar apa? Kulit. Boleh tak guna untuk istinja? Boleh sebab dia benda yang besar. Okey. Alright, dan yang terakhir dan ini tengah botol kaca. Okey, botol kaca boleh tak guna untuk beristinja? Sebab dia licin dan berbahayalah kalau pecah kan, tajam. Okey. Alright, so kita tarik. Okey, dan ni duduk sana sikit ni boleh nampak semua. Okey. Okey, kemudian kita tengok benda yang kesat, ciri-ciri dia. Benda yang kesat ni ciri-ciri alat istinja lah. Benda yang kesat, ciri-ciri kan? Betul? Kemudian bukan benda yang mulia, betul tak? Betul? Betul. Kemudian bersih dan suci, betul tak? Jangan guna benda yang kotor, licin, betul tak? Salah. Benda yang licin boleh tak? Salah. Okey, dan boleh menghilangkan najis. Alright? Ni betul. Alright, yang tidak licin lah. Kita tengok jawapan dia betul ataupun tidak. Betul. Okey, betul semua. Bagus. Tangan, jom. Okey. So, ini sahaja yang Ustaz harap kamu semua ingat mengenai ciri-ciri dan juga alat-alat untuk kita beristinja. Okey, terima kasih. Kita akan mengetahui apakah syarat-syarat istinja menggunakan selain air. Sebelum ni kita dah belajar kan? Alat apa yang dah dibolehkan. Okey. Ustaz hari ni akan ajak kamu apa syarat-syarat kita nak istinja menggunakan selain daripada air. Okey. Hiduplah. Dia tekan. Okey, tengok tak apa ni? Baby. Okey, baby kan? Dia buat apa ni? Dia buat apa? Dia berak. Dia ada apa? Dia terberak kan? Jadi kena cuci. Okey, secara berpasangan. Cari pasangan. Cari pasangan. Okey, secara berpasangan. Okey, kamu. Okey, secara berpasangan. Okey, tak apa. Tunggu tak? Okey, secara berpasangan. Nama aja. Okey. Cuba tanya kawan kita, pernahkah lihat bayi cuci najis selain air? Okey. Pernah tak tengok baby cuci najis dia selain daripada guna air? Takkan tak pernah. Okey, kita sembang dengan kawan. Lepas tu nanti cerita kat Ustaz. Pernah ke tak?
Pernah. Tak. Ada. Melihat. Ha. Benar tak? Okey. Okey, sudah. Ha. Kumpulan anak ni ya, sudah. Benar tak? Benar tak? Benar. Dia tak tempes je. Okey, dia cuci dengan apa? Dia cuci dengan Tisu. Okey, betul. Ha ni. Betul lah tu. Betul lah. Anak Pi kan cakap tu. Dia cuci, dia tak guna air pun. Dia guna apa? Tisu. Beg dia. Daun. Batu. Okey, yang tu okey, batu betul lah tu. Tapi kalau baby dia guna apa? Dia guna tisu. Okey. Okey, lepas tu Ustaz nak tanya. Okey, boleh ke cuci najis selain gunakan air? Boleh. Okey. Boleh kan? Okey, kita tengok hukum dia. Boleh ke tak? Tidak boleh. Okey. Boleh. Boleh. Tapi dengan dua syarat. Dia ada berapa syarat? Dua syarat. Okey, syarat dia apa? Yang pertama, okey, kita tengok. Apa ni? Tai burung. Okey, kita tengok. Ni burung yang berak. Takkan nak tunjuk orang berak. Kita tunjuk burung lah berak. Ini binatang. Kita nak belajar. Okey. Yang pertama, syarat dia apa? Okey, yang pertama, najis dia tak pindah dari tempat asal dia. Maksud apa? Najis masih lagi di Tempat asal. tempat asal tu kat mana? Dekat punggung. Kalau kita tu najis masih lagi tempat keluar najis. Kalau bahasa ni dia panggil pungul ataupun dubur. Masih lagi di situ. Yang pertama syarat dia, kalau najis tu dah jatuh ke bawah tu, kamu istinja tak? Tak. Istinja. Istinja dekat tempat kamu je lah. Okey. Najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya najis tu masih lagi ada sikit-sikit dekat dekat tempat keluar najis tu. Faham tak? Okey. Macam teguru. Okey, yang kedua, faham kan? Najis masih ada di tempat asal dia. Tempat asal dia kat mana? Kat punggung kamu lah contohnya. Macam tu lah. Okey, yang kedua, najis masih kering. Dia belum lagi kering. Dia masih basah lagi ya. Kalau kita pakai air, dia kering. Kalau dia lama-lama dia kering lah. Tapi tadi dia dah baru lagi. Tak macam kena pen buat dia cair. Guru nak berakkan atas tempat tu. Saya nak. Dia dari cepat lah. Dia kena cepat lah. Okey, burung ni burung contoh aja. Okey. Kamu tengok, najis dia masih belum kering lah. Kita pun boleh guna benda-benda selain air ni. Tapi kalau dah kering nak macam mana? Kita guna air lah. Najis tidak beralih di tempat asal. Okey, faham kan? Okey, bila faham, Ustaz nak kamu duduk dalam kumpulan. Dua kumpulan saja. Tapi kalau air tak ada. Okey. Saya apa satu tak. Saya kumpulan. Dia buat kumpulan. Ada Ustaz akan bagi dua gambar dalam kumpulan, dua kumpulan je. Satu kumpulan. Okey. Okey kita tengok arahan dia apa. Okey, aktiviti berkumpulan. Okey, berdasarkan gambar yang diberikan, sebutkan hukum istinja dia. Cukup tak syarat-syarat dia? Okey, Ustaz bagi gambar. Okey, kumpulan ni Ustaz bagi gambar. Gambar ni. Okey, kumpulan ni Ustaz bagi gambar ni. Okey, berdasarkan gambar tu dalam kumpulan ni
nanti bincang kumpulan nanti. Dalam kumpulan jangan buat itu. Dalam kumpulan bincang sama kamu. Cukup tak cara-cara istinja? Cukup tak cara-cara istinja? Kalau tak cukup, tak cukup syarat, apa dia syarat dia yang tak cukup tu? Okey. Bincang betul. Bentang kan boleh start. Okey, cepat. Jangan main-main, cepat kan? Okey, apa kalau cukup apa dia? Okey, cukup tak syarat dia? Apa dia syarat dia ya? Sebab apa cukup? Masih belum kering, betul lagi? Masih ada kat tempat asal, betul. Okey, bagus, kumpulan ni bagus. Okey, duduk. Kumpulan ni pula. Tak cukup? Tak cukup sebab apa? Betul. Dia dah kering. Yang kedua? Okey, dia dah duduk tempat lain dah. Okey, betul lah tu. Jadi Ustaz nak buat kamu pun faham, kumpulan ni. Okey, jadi untuk memahamkan lagi, okey, jom kita buat kesimpulan. Di kesimpulan ni Ustaz nak kita sama-sama menyanyi untuk ingat apa dia dua syarat tu. Okey, faham? Okey, ikut Ustaz lah, ikut Ustaz. Okey. Alamak istinja tanpa air bolehkah? Boleh. Tapi dengan dua syarat. Pertama, najis masih di tempat asal. Kedua, masih basah belum kering. Itulah dua syarat istinja selain air. Okey, tepuk. Belajar syarat istinja, apa maksud istinja, dan sebelum ni juga kamu dah belajar alat-alat istinja. Dekat sini alat-alat istinja selain daripada air ada 6. Kulit kayu, ni apa dah? Tisu, kertas, air, daun. Okey, untuk yang seterusnya kita akan belajar juga macam mana cara nak beristinja menggunakan selain daripada air. Kita tengok video yang saya nak tunjuk pada kamu. Tengok kat sini. Memastikan duduk. Okey. Pertama, cara beristinja menggunakan air. Macam mana kita nak basuh, mudahnya nak basuh. Bila kamu buang air besar ataupun air kecil, macam mana nak basuh dengan ataupun nak membersihkan najis itu. Yang pertama, basuh menggunakan beristinja dengan menggunakan air mutlak. Tengok kat sini. Mutlak menggunakan tangan kiri. Tangan kiri, tengok. Jom kita tengok video ini. Cara-cara membersihkan najis atau cara beristinja menggunakan air. Pastikan kamu menggunakan tangan kiri. Tangan kiri ya. Pastikan guna tangan kiri. Untuk air mutlak. Air paip. Air apa-apa sajalah. Jangan ini semua buat. Bagaimana cara beristinja menggunakan benda kesat? Tengok, benda kesat pula. Benda kesat pula Sapu, kubur dan dubur 3 kali sapuan 3 kali dengan sapuan. menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Okey, tengok. Ibarat ni Contohnya orang. bila tiada air, kita nak guna benda kesat seperti tisu. Dona nak guna Di tisu. sini kamu perlu sapu, kubur atau dubur dengan benda kesat hendaklah 3 kali sapuan. Okey, contoh yang pertama, guna tisu pertama Tisu dan pertama. kita buang. Ambil tisu kedua, kita sapu. Okey, Sapu lagi. dan buang. Buang. Dan ambil tisu yang ketiga, Tengok. kita sapu dan kemudian buang. Berapa kali tisu? 3 kali. Cara beristinja menggunakan Tadi
menggunakan benda kesat. Yang ketiga, cara beristinja menggunakan benda kesat dan air. Tengok macam mana cara. Benda kesat dan air. Bagaimana caranya? Tengok. Gunakan benda kesat terlebih dahulu. Gunakan benda kesat terlebih dahulu. Dengan air. Barulah Ini diikuti dengan merupakan cara air. beristinja yang paling baik. Ini cara paling baik sekali ya. Bagaimana kita nak menghilangkan najis menggunakan benda kesat dan juga air? Tengok. Caranya adalah dahulukan benda kesat. Contohnya guna tisu pada sapuan pertama. Guna tisu Guna tisu pada pertama. sapuan kedua. Sapuan kedua, tisu lagi. Dan gunakan tisu Guna pada tisu sapuan yang untuk sapuan ketiga. ketiga pun tisu juga. Bila dah gunakan bahan Bila kesat dah guna 3 kali tisu, basuh menggunakan air. basuh menggunakan Ini air. adalah cara yang terbaik. Apakah kelebihan beristinja? Okey, tu cara dia. Sekarang ni saya tunjukkan contoh macam mana nak buat. Okey. Sekarang ni saya tunjukkan contoh macam mana nak buat cara praktikal. Saya ada bawa. Okey, tengok ah. Kita gunakan benda kesat. Yang pertama, daun kering. Macam mana nak basuh? Nak basuhkan kotoran kamu, contoh kamu buang besar. Ni, nak sapu ataupun nak basuh air besar kamu. Ayam tak ada. Ikram tak ada. Cara dia, ambil daun kering, tangan kiri, lepas tu sapu. Wah. Lepas tu ambil lagi sapu. Daun yang ketiga, tengok. Daun yang ketiga, daun yang kedua. Daun yang ketiga, sapu. Okey. Ni guna daun. Okey, seterusnya guna batu pula. Daun tak ada batu je. Batu. Contoh guna kesat, guna batu ni batu. Batu yang pertama. Ambil. Salih satu. Okey, dua. Ni contoh. Dua. Lepas tu yang ketiga. Tak, ni benda kesat yang ketiga. Seterusnya kulit kayu. Ni kulit kayu. Sama juga. Lepas tu buang lah. Lepas tu ambil kulit kayu yang nombor 2. 2 kali. Yang terakhir buang, yang kedua buang, masuk yang ketiga, balik lagi. Jadi 3 kali. Kemudian tapi yang paling baik sekali adalah membasuh air besar ataupun air kecil kamu menggunakan air mutlak. Air lebih bersih daripada benda. Faham semua? Bila kamu dah belajar tadi cara beristinja, seterusnya kita akan menguji kefahaman kamu. Sama ada kamu faham ataupun kamu tak faham alat-alat beristinja, cara beristinja dan sebagainya. Jadi saya ada barang kerja untuk kamu. Jadi saya minta kamu tulis hari, tulis tarikh, lepas tu kamu boleh buat. Sila buat sekarang. Okey, terima kasih. Pulak pensel, madam, kita buat sekarang. Boleh buat sekarang. Haras Wais boleh, Haras Wais? Boleh ya? Buat sekarang. Ya. Tulis hari. Mana? Batu letak kat batu. Iman Anas boleh, Iman Anas? Boleh ke tak boleh? Ini, apa dia? Tisu. T-I-T-S-U-S-U. Tisu. Mana gambar tisu? Tisu. Arian Zikri, berapa dah? Okay. Berapa Haras Wais? Tinggal lagi 3. Mana? Yang dah buat apa?
Tisu, batu, kulit kayu. Pandai. Okey. Hadif, macam mana? Dah ke belum? Dah. Dah siap semua dah? Dah. Faham ke tak faham? Faham. Okay, macam mana cara kita nak basuh? Kalau kita tak ada air, nak basuh air besar ke air kecil? Contohnya benda kita boleh guna apa? Batu, Lagi? kayu kering, Lagi? kulit kayu, tisu, Kertas. Okey. Okey, Qayyum, apa yang kamu faham hari ni, pelajaran hari ni? Contoh alat-alat istinja apa? daun kering, Okey. batu, tisu. Okey, macam mana kita nak basuh kubur ataupun dubur kita dengan menggunakan tisu? Berapa tisu nak kena ada? 3. Guna tangan apa nak pegang tisu? Kiri. Tangan kiri, pandai. Okey, bagus. Okey. Tak ada sikit. Wih, tinggi sangat. Setelah tadi apa yang kamu belajar Ustaz ajarkan tadi, seronok tak dengan aktiviti yang kamu lakukan tadi? Okey, baik. Sekarang ni Ustaz nak tanya kamu. Faham tak apa yang Ustaz ajar tadi? Faham. Okey, baik. Kalau faham, Ustaz tanya, Arisa, kamu tahu tak apa itu istinja? Bangun, Arisa. Tidak membersihkan diri daripada kotoran dan najis. Pastikan diri daripada kotoran dengan najis. Okey, baik. Siapa tahu alat istinja ada berapa? Bangun, Ahmad. Alat istinja ada 6. Ada 6. Baik, bagus. Tepuk tangan kat Ahmad sikit dengan Arisa. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Ahmad kata alat istinja ada 6. Boleh tak siapa bagi tahu Ustaz? Apa alat istinja tu? Mariam. Okey, Mariam bagus. Mariam bangun. Bagi tahu 3 dulu. Batu, kayu, kertas. Okey, bagus Mariam. Duduk. Okey, baik. Lagi 3. Ahmad kata ada 6 kan tadi kan? Mariam dah bagi 3. Lagi 3 siapa nak cuba jawab? Rahimah. Okey, tadi Mariam sebut batu, kayu dengan kertas. Lagi 3 ni apa? Kain, tisu, daun. Daun apa? Daun kering. Okey, baik. Bagus. Tepuk tangan dekat Rahimah. Okey, itu punya tandanya kamu faham. Okey, satu lagi Ustaz tanya. Okey, Ustaz tanya Rizki lah. Okey, Rizki. Plastik boleh tak guna untuk istinja? Boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Licin. Okey, duduk. Okey, bagus. Betul. Plastik tak boleh guna untuk istinja. Licin. 6 benda ni adalah benda kesan. Sebab tu boleh untuk beristinja. Okey, kamu faham kan? Okey. Seterusnya kamu. Okey, baik. Sama-sama kita menyanyi. Nak nyanyi tak? Pandai kan nyanyi? Pandai. Betul ke? Betul. Okey, kalau macam tu menyanyi bagi sama-sama dan sedap. Okey. Tak nak tak buka. Okey. Okey, tengok ni. Okey. Tengok depan nyanyi sama-sama. Jom kita belajar tentang istinja. Jom kita belajar tentang istinja. Istinja ialah bersihkan tubuh dari segala kotoran najis. Alat istinja. Okey, buat gaya sikit. Buat jenis alat istinja. Ulangi. Ada 2 jenis alat istinja. Pertama, Pertama, guna
Okey, baik. Jenis alat istinja menyukai kulit kayu dan batu dan keran semua itu. Guna alat istinja jika tiada air apabila najis perlu kering. Okey. Terima kasih, jumpa lagi. Kan nak nyanyi lagi sekali? Nak lagi. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Buat gaya bangun dah. Okey. Siap-siap. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum salam. Tiga. Sekali lagi. Buat gaya. Tengok. Jom kita belajar tentang istinja. Jom kita belajar tentang istinja. Istinja ialah bersihkan tubuh dari segala kotoran najis. Alat istinja. Ada dua jenis alat istinja. Pertama, gunakan air mutlak. Kedua, gunakan air yang besar. Jenis alat istinja menyukai kulit kayu dan batu dan keran semua itu. Guna alat istinja jika terlihat mutlak apabila sebelum kering. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey, tepuk tangan sikit. Best dah? Okey, duduk balik. Okey dah? Baik. Jadi Ustaz rasa setakat tu je yang kamu perlu ambil tahu berkaitan dengan istinja. Istinja ni penting dia adalah untuk apa? Dalam hutan tak ada air, tak ada batu. Yang kedua untuk kita bersolat dan juga untuk cegah kita daripada penyakit. Bagaimana Nabi pesan ke kita, jagalah kamu kebersihan walaupun duduk dalam tandas. Sewaktu duduk dalam tandas. Sebab apa kita perlu jaga kebersihan? Sebab nanti Allah suka. Baik, sebelum tu untuk kamu buat latihan, buka surat 48. Cuba buka tengok. Ya. Ini sebagai pengukuhan, kamu buka muka surat 48. Ada tak? 48 ke? 48. Okey ni. 73. Okey, buka 73. Buka muka surat 73. Cuba kamu jawab soalan latihan yang di dalam buku aktiviti ni. Okey, cuba jawab. Duduk. Baik, takat itu saja. Kita akan sambung lagi akan tajuk seterusnya pada masa yang kelas akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi Baik, bangun. Terima kasih. Terima kasih.